Para Felixtra ada Britney dan Love so mereka Sanchez Bira. Wow, baik ini otak Sir Amazon. Dan apa yang ada di dalamnya? Mari kita lihat. Wow, ini adalah tangan. Kemana dia memanggil kamu? Mari kita lihat. Gadis-gadis itu hilang dan masuk ke cabaran baru. Cabaran 1000 butang misteri. Mari bermain. Di mana kita mula? Britney, paling kebeling yang geluskan. Biarlah yang ini. Apa yang akan berlaku seterusnya? En de Brutem sa Volino van voor de foul. Well, jag stod dong sal snowbally. En bola susendir, disir Fanta. Oh, tidak mungkin. Saya tidak mahu kotor. Pelon itu pecah dan ada soda di mana-mana. Itu serang, mereka Twitter balik ke seluruh tong bola. Dimasak dengan soda. Semuanya sayur basah dan berbau busuk. Oh, tapi ia sedap. Satu idea datang kepada saya. Saya boleh ambil tiup besar ini dan minum semuanya. Mari cuba. Sedap. Saya suka. Terima kasih, Phoebe. Ia naman syurga rasa. Terus dia akan minum semuanya? Baiklah, butang mana yang patut saya tekan? Saya suka yang ini. Mari kita coba klik. Kenapa yang live aku rapat? Neo, tong bola yang ada jus brokoli di dalamnya. Betul-betul menjijikkan. Dia pasti tidak akan suka. Oh, tidak. Sesuatu terbang ke arah saya. Saya perlu memakai topi keledar. Itu lebih baik. Baiklah, ya, awak betul. Itu teruk. Biar saya tuang semuanya sekaligus. Saya belum bersedia. Tunggu sebentar. Tidak. Semua di sekeliling dipenuhi jus brokoli. Betapa menjijikan. Bau busuk di sini. Dan ada satu belon lagi. Biar saya kembalikan kepada Phoebe. Ini dia. Oh, apa bau itu? Apa itu belon? No, jadi ya sebenarnya Brenners masuk ke Dames. Oh, yes, masuk. Itu kelakar. Siapa yang gabis menjadi infresma untuk memutuskan menekan butang? Britney, adakah Anda sudah memilih? Saya sangat takut. Sa first lady was interes ko ang parsida ng ginorts. Fila, dem di daerah tidak ting telo ayam. Yan yung mainta. Ni lebih menyeronok kan. So mari kita lempar satu. Adakah ini telur? Saya tidak memerlukannya. Apa? Di naman siya. He's waiting sa baik. Biglang ito ideas yang kepada sekarang sedikit seperti seafood work na sa gelas besar. Dengan cara yang lebih mudah untuk tuangkan semua telur ke atas Britney sekaligus. Idea yang hebat. Hebat. Mari kita lakukan. Ini dia, Britney. Apa itu di sana? Tidak. Ini adalah pancuran telur mentah. Betapa menjijikkan. Saya langsung tidak suka. Ia sangat menjijikkan. Teruk. Ew. It idea yang crime. Respond person. This little bit RCS. Britney. Sebenarnya menjadi sangat menyeronokkan. Tidak mungkin. Untuk apa? Sekarang semua konfeti melekat pada saya. Ia mengerikan. Tapi, tahu tak, ia kelihatan cantik juga. Saya agak suka. Oh, dah salam. Apa? Dua dia serba rambut, pasu, and jaket konfeti untuk owners. Sige, Inggrisan hebat. Britney kuder Faben semado yang hebat daripada sesuatu yang teruk. Baiklah, mari kita pergi kepada lift. Apa yang patut saya pilih? Saya pun tak tahu. Biar saya tekan butang ini. Itu idea yang bagus. Record dapatkan madu. Sulah yang kita suka. Tuangkan ke atas. Sekarang mari kita buat kehidupan yang benar-benar manis untuk lift. Apa ini? Kenapa ia begitu melekit? Sekarang kita tema bayar apa? Bluter Van Halen? Apa? Sa bulu-bulu melekat sendiri. Ay kelihatan seperti ayam. Betapa mengerikan. Semuanya melekit dan kotor. Oh, by the way, saya ada paruh di sini. Sekarang saya benar-benar kelihatan seperti ayam comel. Bagaimana dengan Liv? Liv,
kamu benar-benar kelihatan seperti ayam. Peekaboo. Britney, cepat buat keputusan. Kami sedang menunggu kamu. Sekarang saya jangan tergesa-gesa. Mari kita tekan butang ini. Wah, sering fair lang tayo siya. Hindi Maltesers. I-register siya ba? Britney, video board shoot. Ikaw pa do workshop staff. Baiklah, saya akan pakai topi keledar saya. Saya sudah bersedia. Maltesers, they are 4 lanes give it on. Wah, itu hebat. Sekarang saya akan ada coklat di seluruh bilik saya. Itu butang bertuah saya. Saya sangat suka. Wah, saya mahu cuba. Ia sangat sedap. Hebat. Adakah itu sahaja? Oh, saya tak boleh tahan. Saya pun nak cuba. Britney, kongsi sedikit. Tolong. Hai, si Phoebe. Yuan Bo Chio. Kung division Maltesers kani. Alright, direct-to-me makistungasionan bila saya akan ajar kamu satu pengajaran. Saya ada meriam hebat dan Malteser. Awas, anda diserang oleh Malteser Blaster. Baring! Brittany, apa yang salah ngelawan? Saya tak dapat berhenti. Pailash nampar to sam sarzerik. Tafshir topi tangin si freeze kita buwan at challenge prong. Set boloto car yang baru. Itu lebih baik. Mari kita pergi ke live. Apa yang patut saya lakukan? Butang mana yang patut saya pilih? Saya mahu yang kuning ini. Baiklah, Felix terlihat dengan lebih scale. Oh, Jas pun ala dengan gula-gula getah. Mari kita lihat. Mari ambil satu dan berikan kepada Lev. Tunggu, apa itu? Oh, ya, sepotong gula-gula getah. Saya suka itu. Mari cuba tiup pilon. Ia berjaya. Wow, adakah akan ada lagi? Tentu setelah bagaimana saya memperanti ini ringan. So, dengan katana saya, hebat. Satu gerakan dan penutupnya terbuka. Sekarang, tuangkan semua gula-gula getah pada Lev. Buka mulut lebih luas. Saya perlu melindungi kepala saya. Saya sudah bersedia. Oh, banyaknya gula-gula getah. Kelakar. Saya suka itu. Hebat. Sekarang mari kita cuba. Sedap. Mari kita tiup belon. Wah! Now, President Balon, I was in Zurich. I'm aware. It's though tough. A youngster van costume, him to leave the Gligor good day. Which were sticker. Excellent. Mari kita buat lebih banyak. Saya mahu tiup belon yang besar. Apa ini? Tak mungkin. Liv, belon itu sudah terlalu besar. Kemudian saya boleh pecahkannya. Neighborling, Sir Juan Yardell. Dikerlal, lift trims this view gula kita. Itu menjijikkan. Saya diliputi dengan gula-gula getah. Oh, bagaimana saya nak buang ini? Saya akan kekal begini selamanya. Baiklah, saya perlukan awak tekan butang sekarang, Britney. Baiklah. Saya suka yang biru. Os Eva, it's about the ice story bus. So, Jeans with the Phoenix Dion is through the list and sideburns foot down in Sandry with twisted Bella Street Curry after Britney. Adakah anda bersedia? Saya akan memakai topi keledar saya. Wah, adakah ini ice cream? Menarik. Banyaknya. Agak sejuk di sini sekarang ya. Oh, baiklah. Mari kita cuba. Strawberry. Kegemaran saya. Saya suka ice cream. Saya akan makan semua yang saya ada. Oh, sedapnya. Oh, tapi di sini jadi sejuk. Oh, mungkin ini kesan ice cream. Baiklah, mari kita lihat apa yang Liv ada. Saya Belbev Risau. Baiklah, saya tiap bertingkah. Wah, it's nicht goreng. Sam, situation to Krishar. It when just search stop. Liv, do you know the ways? Apa? Kentang goreng. Saya suka mereka. Sekarang saya ada banyak kentang goreng sehingga saya akan makan mereka selamanya sehingga saya penat. Sedap. Saya suka. Ada sos tak, Phoebe?
Sauce? Biar saya fikirkan. Baiklah, betul. Saya ada sos tomato, cuma ia sangat pedas. Tetapi kita tidak akan beritahu Liv tentangnya. Biar dia cuba dulu. Oh, adakah itu sos tomato? Hebat. Kentang goreng paling sedap dengan sos tomato. Sedap. Tunggu, sebenarnya pedas. Saya tak tahan pedas. Bagaimana keadaan Kawais? Ada baik semuanya sudah terbakar. Oh, itu adalah bola api dan ia terbang terus ke Britney. Saya rasa lebih baik. Phoebe, kamu dalam masalah. Apa? Tak, gadis-gadis, ini hanya permainan. Ayo, baiklah, kamu telah lulus cabaran. Jumpa lagi dalam video baru. Adakah Anda suka video kami? Jika ya, tekan butang suka dan langgan saluran kami. Jumpa lagi.